Okey tuan-puan, jom masuk ke mesin emas ATM. Jadi sesiapa yang belum tahu lagi, dekat Publigo ni kita boleh ada 3 cara nak keluarkan emas fizikal. Antaranya boleh keluarkan daripada mesin ATM ni. Okey tuan-puan, ini adalah mesin emas ATM Publigo. Di sini ada banyak sangat design, okey. Tapi hari ni tuan-puan saya nak keluarkan item 5 dinar yang beratnya sekitar 21.25 gram. Okey, ada 2 cara untuk tuan-puan keluarkan daripada mesin ni, iaitu tuan-puan boleh beli secara full payment sekitar 13,000 pada saat ini. Okey, tapi saya nak jimat dan mudah, saya menabung dekat akaun Mas Gap ni dan saya keluarkan daripada akaun Mas Gap ni. Jadi jom kita tengok prosesnya. Pertama sekali tuan-puan kena buat apa? Tekan button Gap Withdraw. Okey, Gap Withdraw. Kena ada terpapar scan QR Jadi dekat sini ada scan QR. Kita kena scan lah. Tekan scan. Bismillah. Okey, ni ada kan, kita ambil. Okey, sekarang ni dia minta record TAC. Akan masuk dekat chat kita. Okey, proceed. Okey, sekarang ni ada TAC dekat sini. Jadi kita masukkan nombor TAC yang sama. 901188. Okey tuan-puan, kenapa keluar payment ni? Sebab kita nak bayar RM65. Mesin ATM RM40, RM25 Gold Premium. Okey? Okey, tadi kita pakai My Debit tadi. Lepas tu kita bayar dekat sini. Okey, dah berjaya tuan-puan Jadi kita tunggu emas kita turun dekat sini. Okey. Alright tuan-puan. Jadi emas kita dah sampai, dah turun dekat sini. Jadi betul tak 5 dinar ni? Jom kita tengok. Jadi kita akan dapatkan holder yang sangat cantik ni. Okey, dan kita akan dapat 5 dinar keluaran Publigo. Okey, yang beratnya sekitar 21.25 gram. Siapa cakap emas untuk orang kaya? Sesiapa hari ni boleh memiliki dengan serendah RM100 saja melalui akaun Mas Gap. Jadi bagi sesiapa hari ni yang nak dapatkan emas-emas di Publigo dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya ataupun isi bonus biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.